Kerja tadika dah 2 tahun, bos pun potonglah gaji untuk KWSP setiap bulan. Tapi last tak masuk akaun langsung pun. Dan sekarang ni bos dah mulalah bayar balik, tapi dia hanya bayar RM24 saja sebulan. So benda ni memang tak make sense lah. Macam mana nak recover hutang yang 2 tahun tak bayar dengan hanya RM24 saja sebulan. So jangan risau guys, Daud akan tolong kirakan untuk korang berapa lamakah hutang ini boleh dihabiskan. Jadi sebenarnya Daud terbaca lah petikan ataupun luahan suara. Jadi akak ni dah kerja 2 tahun dekat sebuah tadika yang sangat famous, tapi satu sen pun tidak masuk ke dalam KWSP nya sepanjang 2 tahun lah dia kerja kat sana. So untuk itu kita kena kira dulu berapakah purata gaji pekerja ataupun gaji cikgu tadika ni. Jadi secara purata gaji tadika kat Malaysia adalah sekitar RM2,300 sebulan, dan carma wajib KWSP adalah 24% daripada gaji lah, iaitu 11% penolakan daripada gaji pekerja dan 13% lagi top up daripada majikan. Jadi sepatutnya sebanyak RM565 masuk ke dalam akaun akak ni secara setiap bulan, tapi malang sekali tidak masuk selama 2 tahun. Jadi hutang yang terkumpul selama 2 tahun ini telah pun mencapai sebanyak RM13,500. Jadi apabila tak bayar KWSP ni, majikan akan kena denda, and then dia kena ganti balik dividen yang terlepas. So untuk itu kita let's see KWSP punya dividen adalah 5.5%, and then tambah lagi dengan charge penalty lewat iaitu sekitar 1%. So akan total 6.5%. Jadi kita ambil 6.5% ni daratkan dengan hutang tadi RM13,500, maka ada charge ekstra lah RM882. So hutang dia bukan lagi RM13,500, hutang dia dah jadi RM14,400. So kalau bos ni dibayar RM24 saja sebulan bila nak settle. Bila kita kira balik dia punya bayaran setahun dekat KWSP, RM24 darab 12 bulan hanyalah sekitar RM288 saja. Tapi charge lewat dia tadi berapa? RM800. So at the end of the day, dia punya pembayaran tu memang tak membantu langsung. Hutang bukan makin kecil, malah hutang makin lama makin besar. Tapi let's see lah KWSP by RT dia hentikan charge lewat pun, hutang RM14,400 tadi kita bagikan dengan RM24 sebulan, maka perlukan 50 tahun untuk betul-betul fully settlementkan lah hutang tersebut. So kalau start bayar umur 30, umur 80 tahun baru habislah bayar hutang tersebut. Jadi sebenarnya KWSP pun dia tak ada tetapkan berapakah limit tempoh maksimum. So memang kat sini ada loophole lah. Tapi sebelum dia buat bayaran asuran bulanan ni, dia kena dapat persetujuan daripada KWSP lah. Maybe RM24 ni yang betul-betul mampu saja oleh tadika ini. Tapi yang itu dah tak pasti sebab mereka sendiri kata revenue dia orang RM100 juta setahun. Jadi kenalah bayar KWSP ni cepat-cepat. Tu paling first lah kena bayar. Jadi KWSP ni adalah duit pencen pekerja. Setiap tahun yang lewat, pekerja anda itu akan hilang beribu-ribu ringgit atas hasil compounding dividen tu nanti. So guys, korang rasa korang setuju tak pembayaran sebanyak RM24 sebulan ini? Cuba korang komen, korang pernah tak kena macam ni? Dan jangan lupa like dan follow Daus. Banyak lagi benda yang Daus nak tolong kirakan untuk korang. Korang komen lah apa yang korang nak Daus tolong kira. Dan itu saja dari Daus. Jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.